because it's a norm. 1 Ogos sampai 7 Ogos is the World Breastfeeding Week. Ibu-ibu semua telah berkumpul untuk menyatakan bahawa penyusuan ibu adalah satu yang tabi'i dan kami berhak untuk menyusu di mana-mana sahaja dan bukan di tempat-tempat yang tersembunyi. Breastfeeding is the best milk for your baby, so why not do it? Right? Do it, mamas. No matter how you are, you can do this. Since flash mobs kan very popular kan, so apa kata kita buat untuk breastfeeding, you know, because tak ramai orang yang berani nak breastfeed in public sebab dia malu, but it's very natural, so this is what all these women are showing. These are all breastfed children. I never hid in when I had to breastfeed in public. I just did it anywhere, anytime, and that's the right of every woman and child, as I said. Jadi kita harapkan mesej ini disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia dan semoga penyusuan ibu akan kembali menjadi tabi'i dan kebiasaan dalam masyarakat kita. Hak baby untuk mendapat susu di tempat yang awam dan bukan tempat-tempat seperti toilet dan sebagainya. Kami sini membuktikan menyusu kat mana-mana pun boleh. So kalau anda kat rumah, jangan hesitate untuk lakukan ni bila anda keluar shopping nanti, okey? Kita berharap yang siapa-siapa audience yang nampak hari ni kan sedar yang, you know, penyusuan ibu tu patut yang utama. Come on,